Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Motor saya ni tak pergi lagi ke service center untuk tukar timing chain. Mereka silap pasang rantai kecil yang jenis lain, dan kena pergi ke Modenas untuk pasang rantai kecil yang disarankan mereka lah. So kalau nak kata isu kalau masalah enjin tu, macam problem lah, enjin jam, tapi tak. Sebab ada yang dah ride sampai ke Thailand kan, setengah tu dah ride jauh dah, tak ada masalah apa motosikal Z15 GT ni. So far kita pergi nanti, kalau yang mana yang dah appointment dengan SC, dia orang akan tukar rantai kecil. Jadi rantai timing chain lah, yang size yang orang kata yang lebih lasak lagi. Macam tu lah saya difahamkan oleh pihak Modenas dan kawan-kawan yang dah pergi tukar timing chain. 1000 unit lah kan. Yang atas pada 1000 unit tu tak menjadi masalah. So jadi anda jangan risaulah pasal motosikal ni. Sebabnya motosikal ni memang tak ada masalah. Saya dah pakai dah 3000, okey, batch saya yang ke 318 unit, yang ke 318. Jadi nanti saya kena pergi ke SC untuk tukar rantai kecil. Tapi ada juga yang pomen yang cakap selagi tak bunyi, pomen di SC lah, ada yang cakap selagi tak bunyi tak apalah, pakai dulu. Dan mungkinlah bunyi yang dia orang cakap tu bunyi tik tik tik, saya pun tak pasti bunyi tu tak ada kat motosikal saya. So motosikal ZGT ni yang saya duk bawa memang sedap. Yang dah tukar rantai kecil tu dan dah kena recall, tukar, dia cakap lebih ada pick up lagi. Tak pastilah, kita kena try dulu motor yang 1000 unit yang ni, yang tak tukar lagi, yang dengan dah yang tukar. Jadi kita boleh rasa perbezaan dari segi performance. Okay, yang saya pakai video yang sebelum ni, saya pakai oil filter Yamaha. Memang rasa sedap lah saya ride, sebab oil filter yang dibekalkan oleh pihak Modenas, dia jenis motosikal untuk Karisma 125. Jadi oil filter dia mudah berlipat, saya tengok macam tu lah. Tapi oil filter Yamaha ni nanti habis running motosikal saya ke third service, nanti saya boleh bagi conclusion. Kalau kita tengok model-model seperti Yamaha Y15 dulu keluar, first model yang keluar makan minyak hitam. Lepas tu apa lagi yang one way bearing problem kan, tak ada recall oleh pihak Yamaha. Tapi untuk Modenas ada recall. Kesilapan mereka semasa memasang timing chain pada model 1000 unit antara 111 hingga yang ke 1000 tu kan. Macam lah juga Honda RS yang versi pertama, yang masalah coil kan, yang dihadapi oleh para pengguna, tapi Honda tidak pernah panggil pun masalah wire harness dia untuk tukar. Tapi Modenas ni dia jaga apa orang kata pelanggan, dia ambil berat, dia recall balik. So baguslah macam ni kan. Saya rasa macam ni cukup bagus. Ada yang masalah motor yang jadi Modenas datang ke rumah, ambil, hantar ke SC. Macam ni kita nak servis macam ni. Jadi tak risaulah kalau kita pakai motosikal Modenas ni, ada apa-apa masalah, rakan-rakan di SC, pomen-pomen di SC boleh bantu kita. Rakan-rakan pun boleh beri pandangan, pendapat macam mana kan. So okey lah, bagi saya okey, puas hatilah pakai. Video ni saja saya buat sebab ada yang tanya saya tentang masalah enjin, yang PM saya personal tanya berkaitan masalah enjin. Saya rasa bukanlah, kalau masalah enjin memang jam. Motor ada problem dari segi orang takkan ride. Semua kebanyakan masalah akan jadi motor ni jam kan. Dan motor yang anda dengar yang kerap bawa-bawa tu enjin berhenti, tu sebab mungkinlah dia orang kena hantar AC, adjust dia punya clutch, laras dia punya clutch balik. Saya pun dulu jadi macam tu juga masa awal beli. Lepas tu saya laras sendiri, tak jadi isu lah. Enjin mati tiba-tiba apa semua kan. Jadi kalau anda rasa macam tak yakin nak pakai tu,
anda kena tengok sendiri. Sebab bukannya semua motosikal sekarang ni yang betul-betul perfect kan. Ada kesilapan-kesilapan minor tu biasalah kan. Jadi boleh beli motosikal moden ni dengan harga yang berpatutan, dengan apa spek yang kita dapat kan. Tak ada kata isu enjin problem apa, enjin breakdown apa, tak ada lah. Biasalah kalau anda dengar setengah-setengah orang yang tak pernah naik enjin twin cam ni, dia akan kata bunyi kasar. Dia nak bunyi macam bunyi lembut, saya faham. Itu selalunya enjin single cam macam tu lah. Dia dah pakai sebelum ni single cam, pakai twin cam, dia rasa macam bunyi tu macam ada bunyi kasar-kasar sikit. Tu normal lah. Bukan kata macam tu. Kalau anda pakai FX 125 belang, anda dah pernah pakai rider kan, anda akan benda-benda macam ni, dia jadi macam halua telinga kita dengan normal lah. Itu belum anda tak main lagi enjin twin cam, enjin apa V-twin yang bunyi lagi kasar, bergegar-gegar motor bawa tu, anda belum ada pengalaman macam tu kan. Memanglah anda nak capture yang sunyi sepi, bunyi lembut kan. Saya faham. Okey, akhir sekali, macam mana nak pakai? Memang boleh pakai lah Moderna Z15 GT ni. Sangat sedap enjin dia. Saya adalah bekas penunggang Honda RS, Suzuki Raider, dan saya rasa motosikal ni yang paling best. Sedap dia tu dan selesa dia tu. Yang tu, setiap motosikal ada pro and contra lah. Macam Raider dia power, bentuk pula macam tu. Macam RSX lawa, tapi seat keras, kesesaan dia kurang sikit. Tapi macam Moderna ZGT ni, dia sedap. Dia sedap, selesa untuk jalan jauh. Dan enjin dia pun ada power. Cuma nantilah bahan-bahan performance dia, exhaust apabila dah keluar nanti, lagi sedap. Orang tukar, orang ada ECU dia lain kan, lagi sedap bawa. Itulah saja saya nak kongsikan untuk petang ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.